Macam mana solat istikharah dan wirid Rasulullah? Solat istikharah berapa rakaat? 2 rakaat. Lepas solat, sebelum memberi salam, baca apa? Doa, Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamal ghuyub wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri fasrifu anni wasrifni anhu waqdiril khair min haitsu kan. Nabi kata, Aisyah kata, Nabi ajar doa istikharah ni macam ajar surah. Allahumma inni astakhiru, ya Allah aku beristikharah dengan ilmu, memohon qudratmu, engkau mengetahui, aku tidak mengetahui, engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika pada pengetahuanmu perkara yang akan ku buat ini khairul li, baik untuk aku untuk agamaku, untuk kehidupanku, fidini, untuk dalam agama, wa ma'ashi, dan kehidupan, wa aqibatu amri, dan kesudahan kerja nanti, penghujung. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita nak kahwin dengan satu orang, kita tengok macam okey, masa bercinta, ya Allah, tak ada yang lebih cantik ya. Yang hitam macam ni pun kita tak paling putih dalam dunia, kan? Aku tak heran, aku tak pernah tengok satu perempuan lebih cantik daripada girlfriend aku. Dia cinta. Bahasanya baik, kata. Cakapnya macam anak Osman Awang bersastra, kata. Masa cinta, kahwin 3 bulan, kau keluar semua. Kan? Kita tak tahu. Kita kata, minta jika benda ni baik pada kehidupan aku, pada agama aku, dan pada penyudah urusan ini. Takdirlah dia untuk aku. Mudahlah dia padaku dan berkatkanlah. Jika dia tak baik untuk agamaku, kehidupan aku dan kesudahan urusanku, palingkan dia untukku, palingkan aku daripadanya, dan datangkanlah kebaikan di mana saja ia berada, dan berkatilah aku. Tuan-tuan, kan kalau dia tak baik, Allah palingkan dia, tak palingkan kita kan ya, sakit apa? Demam apa? Demam angau tu kan. Tapi bila dia paling, hati kita pun paling, alhamdulillah. Subhanallah, tak ada lagi lah setakat kita tahu Allah tak zalim. Orang yang buat istikharah lalu Allah zalimi dia, tak ada. Buatlah istikharah, tuan-tuan. Buatlah, percayalah, tawakallah pada Allah. Walaupun benda yang kita bila buat keputusan setelah kita istikharah, orang kata keputusan kau silap, kita kata kita percaya tak silap pasal aku dah istikharah. Jangan kau simpulkan ia silap pada hari ini, kerana kita belum tahu penghujungnya nanti. Sebelum memberi salam, selepas daripada tasyahud, Tapi kalau ada orang dia tak boleh, ulama bincang sebelum tu selepas beri salam, berlaku khilaf. Tapi kalau dah tak boleh, dia ni tak ingat makcik ni, kan? Arabnya pula, kan? Saya ingat doalah kepadanya dengan makna yang hampir sama. Ambil lah lepas bagi salam tu, bagi lebih-lebih kurang tu lah, kan? Tapi doa ni bukan hafal. Doa ni benda tu kena keluar daripada perasaan kita, mengiringi doa tu. Bukan baca amin, wah masuk nasi ya. Kan kalau minta ke kita marah. Tu saya katakan, Tuhan tolong bagi apa yang saya minta. Permohonan saya minggu lepas lagi saya dah kemukakan borang ni, belum dijawab sampai sekarang. Saya kata tak guna betul. Kita buat kalau ta'ala amin. Kan Wahabi kan kritikan tu. Negeri ini apa saja orang kritik Wahabi.